Audio Jungle. Terima kasih kerana sudah menonton channel saya Bantuan-Bantuan Kerajaan. Sebelum itu, jangan lupa tekan butang share, like dan subscribe untuk lebih banyak info yang akan saya kongsikan. Selamat datang kembali ke channel saya. Hari ini kita akan membincangkan satu perkara yang sedang menjadi perhatian ramai penerima sumbangan tunai rahma atau STR. Tular di media sosial dakwaannya bahawa pembayaran STR Fasa 3 tahun 2026 sudah mula dikreditkan ke akaun penerima. Ada yang berkongsi di Facebook, TikTok, WhatsApp dan platform media sosial lain bahawa duit STR Fasa 3 sudah masuk ke akaun bank. Persoalannya, sejauh manakah kebenaran maklumat tersebut? Adakah benar pembayaran STR Fasa 3 2026 sudah bermula ataupun kita sebenarnya masih menunggu pengumuman rasmi daripada kerajaan? Jadi dalam video kali ini, kita akan lihat perkara ini dengan lebih jelas supaya tidak timbul kekeliruan dalam kalangan penerima STR. Pertama sekali kita perlu faham bahawa maklumat yang tular di media sosial tidak semestinya merupakan pengumuman rasmi. Ada kemungkinan seseorang penerima berkongsi pengalaman bahawa dia telah menerima bayaran, tapi pengalaman seorang individu yang tidak semestinya bermaksud semua penerima telah menerima bayaran. Untuk STR, pembayaran biasanya boleh dibuat secara berperingkat. Ini bermakna walaupun pembayaran telah dimulakan, tidak semestinya semua penerima akan menerima wang pada masa yang sama. Ada penerima yang mungkin menerima lebih awal, manakala penerima lain perlu menunggu sehingga proses pengkreditan selesai. Namun begitu, bagi STR Fasa 3 tahun 2026, perkara paling penting ialah kita perlu menunggu pengesahan rasmi daripada pihak kerajaan, khususnya Kementerian Kewangan dan Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Setakat maklumat rasmi yang telah diketahui, STR 2026 memang mempunyai beberapa fasa pembayaran. Fasa 1 dan Fasa 2 telah dilaksanakan sebelum ini, manakala Fasa 3 dan Fasa 4 merupakan fasa pembayaran seterusnya bagi penerima yang memenuhi syarat kelayakan. Sebab itulah sekarang ramai yang tertanya-tanya bilakah sebenarnya STR Fasa 3 akan masuk ke akaun. Ada maklumat yang beredar menyatakan pembayaran mungkin dibuat pada penghujung bulan Ogos 2026. Malah ada yang menyebut anggaran antara 20 hingga 31 Ogos 2026. Tetapi di sini saya ingin tekankan satu perkara yang penting. Anggaran tarik bukanlah tarik rasmi. Selagi belum ada pengumuman rasmi daripada Kementerian Kewangan atau LHDN, kita jangan mengatakan bahawa STR Fasa 3 pasti akan masuk pada 20 Ogos, 25 Ogos, 30 Ogos atau mana-mana tarikh tertentu. Ini penting kerana apabila satu tarikh disebut berulang kali di media sosial, lama-kelamaan ramai orang akan menganggap tarikh tersebut sebagai tarikh rasmi. Sedangkan mungkin ia hanyalah anggaran berdasarkan jadual pembayaran terdahulu. Jadi kepada semua penerima STR, jangan panik dan jangan terlalu percaya kepada mesej yang menyatakan duit sudah masuk tanpa bukti atau sumber rasmi. Kalau ada penerima yang mengatakan wang sudah masuk ke akaun mereka, anda boleh mengambil maklum perkara tersebut. Tetapi untuk mengetahui status anda sendiri, cara terbaik ialah membuat semakan melalui portal rasmi MySTR. Semakan melalui MySTR adalah lebih selamat kerana setiap penerima mempunyai status dan maklumat pembayaran yang mungkin berbeza. Bagi penerima yang mempunyai akaun bank yang aktif dan didaftarkan untuk menerima pembayaran STR, bayaran akan dikreditkan ke akaun tersebut apabila pembayaran bagi fasa berkenaan dibuat. Manakala bagi penerima yang tidak mempunyai akaun bank atau menghadapi keadaan tertentu berkaitan pembayaran kaedah tuntutan tunai melalui Bank Simpanan Nasional atau BSN mungkin terpakai mengikut ketetapan rasmi kerajaan.
Jadi jangan terus ke BSN semata-mata kerana menerima mesej daripada media sosial yang menyatakan pembayaran sudah bermula. Tunggu pengumuman rasmi dan semak status terlebih dahulu. Satu lagi perkara yang sangat penting ialah soal penipuan. Apabila semakin hampir dengan tarikh pembayaran STR, biasanya akan muncul pelbagai pautan dan mesej yang mendakwa penerima boleh membuat semakan atau tuntutan melalui pautan tertentu. Penerima perlu berhati-hati. Jangan sesekali memberikan kata laluan nombor TSC, OTP, maklumat perbankan atau maklumat peribadi kepada pihak yang tidak dikenali. Jika menerima mesej yang mencurigakan, jangan terus klik pautan tersebut. Sebaliknya, tap sendiri alamat portal rasmi MySTR atau gunakan saluran rasmi kerajaan untuk membuat semakan. Kita juga perlu faham bahawa proses pembayaran kerajaan bukan semestinya berlaku serentak kepada semua orang. Proses pengkreditan boleh berlaku secara berperingkat bergantung kepada proses pembayaran dan bank penerima. Jika status menunjukkan anda layak tapi bayaran masih belum diterima, berikan sedikit masa untuk proses pengkreditan sekiranya pembayaran memang telah diumumkan secara rasmi. Sekarang kita kembali kepada persoalan utama video kita hari ini. Benarkah STR Pasal 3 tahun 2026 sudah masuk ke akaun penerima? Jawapannya adalah pada ketika maklumat ini disediakan, kita tidak seharusnya membuat kesimpulan bahawa STR Pasal 3 2026 telah dibayar kepada semua penerima hanya berdasarkan dakwaan yang tular di media sosial. Saya juga ingin mengingatkan kepada semua penonton supaya tidak mudah percaya dengan tajuk seperti STR sudah masuk, duit STR sudah dikreditkan atau semak sekarang untuk dapatkan bayaran. Terutamanya jika maklumat tersebut datang daripada akaun media sosial yang tidak rasmi. Semak sumber, semak portal rasmi dan paling penting semak status anda sendiri. Kepada penerima STR yang sedang menunggu bayaran Pasal 3, saya faham ramai yang sangat berharap agar bayaran dapat diterima secepat mungkin. Tambahan pula kos sara hidup semakin sekarang sememangnya menjadi perhatian ramai keluarga. Jangan lupa juga bahawa status kelayakan setiap penerima mungkin berbeza. Ada yang mungkin layak menerima bayaran dan ada yang masih dalam proses. Dan ada juga yang mungkin mempunyai status berbeza. Kesimpulannya, masa sekarang perlu berhati-hati dengan dakwaan bahawa STR Pasal 3 2026 sudah masuk ke akaun semua. Dan kepada semua penerima STR, lebih baik kita katakan belum disahkan daripada menyebarkan maklumat yang akhirnya boleh mengelirukan penerima. Jika anda sudah menerima bayaran STR Pasal 3, bolehlah berkongsi pengalaman anda di ruangan komen dengan cara yang tidak mendedahkan maklumat peribadi atau perbankan. Jangan lupa tekan butang like jika video ini bermanfaat. Subscribe channel ini dan aktifkan lonceng supaya anda tidak terlepas maklumat terkini berkaitan STR dan bantuan kerajaan. Terima kasih kerana menonton sampai ke penghujung video.